Pak. Ikut Kak. Nasi lemak satu. Okey, nak makan ke nak bungkus? Makan. Nak nasi lebih ke nak nasi biasa? Nasi lebih boleh? Nasi lebih free Okey. Dengan ni ayam berempah. Apa? Ayam potong empat Itu Pak. Okey lagi? Okey, dengan paru. Okey lagi? Kacang timun. Tak, tunggu dia habis. Okey lagi? Telur mata satu. Dengan sambal. Sambal Okey, dah. Okey dah. Yang macam ni 17. 17. Okey. Yang sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dengan 8 jenis sambal lah. Yang pertama Okey. sambal sotong. Okey, sama satu okey. Yang kedua ada rendang, ada daging, Okey. sambal udang petai. Okey. Okey, yang ini ada kupang sambal. Okey. Okey, lepas tu ada kerang sambal, Okey. sambal ikan bilis petai, Okey. paru sambal Okey, boleh. dan telur puyuh. Telur puyuh. Lebihnya biasalah ikan bilis dengan telur mata ni lah. Ni nak silapis ke nak biasa? Yang ni biasa je. Okey. Okey, lauk apa? Lauk sambal petai. Ni semua tak nak Boleh. petai. Lagi? Dengan sambal udang. Kemudian sambal udang seekor RM5.5, 2 ekor RM5. Okey, boleh. Dua ekor Okey. Sambal lagi tak? Boleh sambal lagi. Okey. Okey. Dengan telur mata. Telur mata. Telur mata wajib. Okey. Boleh tengok. Yang ini harga dia 8, 10, 15 juga. 15 juga. Waktu niaga kita buka ready dah semua dalam 6 suku 6 macam tu lah sampai habis. Sampai habis. Terus habis kau apa sini? Biasa habis paling cepat pukul 8.30, paling lambat pukul 9.30 itulah. Okey, hari-hari buka ah. Hari-hari buka hari Selasa je cuti. Lepas tu hari lain mungkin emergency ke apa ke kita tutup lah. Okey, baik. Okey. Okey, terima kasih. Bye.